Kita dekat Miniso, My Town. Tadi kita orang dah makan. Tengok dia orang. Kita tak ada kapibara. Kita tak ada kapibara. Betul tak lagi? Tak ada lagi. We tak ada kapibara ke? Tak ada pun. Ke depan tadi korang jalan-jalan tak ada? Tak ada pun. Ada one piece. So ASMR hari ini. Speak game lah. Sedap lah kalau sikat rambut gini ni. Dia ada bunyi. Bunyi apa lagi ada? Saya kena beli dengan Syazli ni. Dia Skip Daiso. Tak, kita orang nak pergi Daiso. Daiso belakang tu je. Tapi dia suruh skip. Skip Daiso, bosan. Tak ada. Hi girl. Syaz. Ya, tak nak rakam. Hai. Kau ni. So kita nak pergi apa nama tu? Tyson. Kita orang cari kapibara. Macam kenal lah tempat ni. Memanglah sini tempat. Kejap weh. Bukan ni dah tempat nak orang selalu kakak lama kan? Sini asal. Oh ya ke? Patutlah macam kenal sebab everyone ada benda ni. Weh, nak beli? Tak. Tak ada lighting lah pula. Ada sama lagi. Aditik. Weh, nak biru. Nak itik. Kita tak matic kan? Benar tak? Tapi macam susah je nak keluar. Aku macam kecil. Kau nak kena beli yang macam kuali-kuali. We are finding kapibara tapi tak jumpa lagi. Kat sini ada. Tu kan kapibara lah. Ya. Itu baru lah. Kapibara. Baru. Kapibara you. What? Ni apa? Ini macam for white kitchen. Macam Kitchen. Ya. ini apa? Tak. Dia ada katak. Dia boleh buka. Yelah memang boleh masuk. Ya ke? Kita ni ya. Kan kapibaranya. Kapibara. Dia comel doh. Benda kuning ni. Binatang tu. Ni apa? Kitchen. Lihat tengok ni. Dia gebu-gebas. Weh, cuba cocok. Cuba cocok yang kuning ni. Weh, squishy siut. Okay, dah jom. Mission mencari kapibaras. Oh, keren. Kat sana pun ada lagi. Kau pergi tempat lain dulu. Okay. Yang ambil dia cantik. Cantik ni calculator dia. Oh, sedapnya. Very accounting. Very accounting. Accountant berjaya. Okay, accountant Kita orang berjaya. science. Ya. Ada Scissors. Jom. Bismillah. Ni apa? Pen ke? Tiba-tiba English semua sama. Oh, tu lah. Itu wanita man. Benda pelik. Have. Wow. Like. Apa? Aku cakap. Dia nak. Okay, dia tahu macam. Wih, kapibara. Oh, mainan. Oh, mainan. Oh. Wih, kapibara. Aku nak kapibara. Ya, ada otter. Tengok, tunjuk otter. Samanya. Putih gila masuk kat sini. Tak tahu Boleh buat macam tu. Kat sini ada kapibara besar. Pegang ni aku macam nak kapibara. Mana kapibara? Ya, ada. Sekejap. Aku cari. Ni lembut. Ya. Aku ada yang macam ni kat rumah. Bukan ni lah, tapi kucing. Tapi lama-lama boleh pendek. Kau boleh kembangkan dia balik. Tak, dia boleh pendek sebab lama-lama ni.
Janganlah tu dia. Dia keras. Banana. Oh. Campak dia. Yes. Mana lagi ada? Pakai. Angkat pakai ni. T-shirt. Ira. Macam anak burung. Oh? Ada kedua. Oh, yang marah tu ke? Dulton. Cakutnya aku astagfirullahaladzim. Weh, bawah tu. Kapibara. Apa? Mana kapibara? Tu. Supalah. Yes. Mak kau kapibara. Weh. Nak kawan aku. Kawan kau kat belakang. Belakang kau. Aku hilang ke kawan kau, Syaz. Mana kawan kau? Kita orang Kapibara. pun kawan kau. Kapibara guys. Aku rasa kan, habis je. Tak minat kecil. Minat besar. So, habis je trip ni, dekat dalam kaisa ni, akan ada satu kapibara dibeli. Inilah Weh, duit aku tak ada. victim dia. Kau nak ke kapibara? Pau. Kau ke? Astagfirullahaladzim. Macam pau. Macam bau lu. Macam pau. Ni apa? Weh, ni kapibara. Besar gila. I nak bini je lain. Ni. Sukanya. Nak tengok. Kakak gambar aku ni kapibara. Okay, kita tengok lagi apa ada. Kau dah, weh, ni kau kapibara. Tengok, ni kau kapibara. Nampak ke? Nampak? Tak ada. Tengok. Ya, tadi kau cakap. Oh. This is wortel. Bukan carrot. Harga dia nak Boleh beli tarik-tarik. seed dia 10 shekels. Super checklist. cakap ke? Tak adalah. Tak. Berapa ringgit? Tak tahu. Tarik. Mana berapa ringgit? Kalau kau tarik sekali dalam masa 10 saat dapat percuma. Weh, ni ada muka, dia tak ada muka. Salad. Ni tak ada. Itu dito lah. Aku rasa yang muka ni yang timbul. Yang tak ada muka tak timbul. Kau nak ikut? Syamel ni. Ini pun kapibara rupanya. Orang perasan. Kapibara. Ini pun nanti kapibara juga ni. The kapibaras. Weh. Oh, tu yang tadi kita nampak. Tengok. Review balik. Kapibara. Yeah. Ni kapibara kan? Oh. Teringat Roblox. Saya sumpah teringat Roblox. Ni nak main Roblox ni. Okay, di mana Malaysia kaki? Malaysia mana? Okay, dah. This thing. Oh, dekat dah. Oh, okay dah, jom. Okay, let's go. Tak apa-apa pun, ada lah diorang beli. Oh, kau nak ke tengok? Berapa? Oh. Ni habisan ni. Boleh sekali dengan tu. Kakak tu sekali tu. Aku Berumai. tak nak jadi umai. Kamu mengingati anda di sini. Saya tengok. Comelnya. Ya, macam Oh, yang ni 12. Besar sikit. Yang tu 8. weh, Apa tu? Alio. Kenapa dia macam tu? Masuk je lah Elia tu. Tak nak. Ni susu. Apa? Jom. Ketiga. Ya. 3. Tak perasan. Jom. Let's go. Okay, kata tutup. Kata penutup untuk tempat ni. Ha? Kata penutup untuk tempat ni. I
I want to buy capybara tapi dia macam tak penting. So macam dia penting tapi sebenarnya tak penting. So I decide to tak nak beli. Located at Daiso. Daiso. Akhirnya tidak dibeli oleh Syaz. Hai. Saya mungkin janji sekarang kita kat Daiso. Dia macam tak ada apa-apa sebenarnya. Macam that's okay lah. Okay lah. Bukan ada stationery ke? I think sebelah sana. Mana? Sebelah sana. Bukan situ? Oh ya. Ya, aku still record. Lah kat sini. Guys, ini saya ada kat rumah tapi ni coklat like macam bergegar-gegar aku pegang benda ni. Siut. Like ada benda ni kat rumah. Warna coklat. Aku ada lah benda ni kat rumah warna coklat. Bestnya. So Aku kata aku nak decorate benda apa benda tu sebab hari ya. Let's okay, jom. Oh ni apa? kompartmen. Nah, So interesting. ya. Bekas. Kaki. This is kaki. Mana lah? Tak tahu, tapi kita berhenti tengah jalan. Tapi tu. Cuba kan. Malaysia Madai. Oh. Stapler aku kat mana, kat siapa, di mana, di siapa, dengan siapa. Aku rasa Lebih dekat ni aku muka kau. hilangkan lah. Aku ganti kau yang baru tau. Tak payah beli sekarang kot. Tak apa dah. Apa tu? Aku beli barang dekat Tesco. Bye. Bye. Gerak. Okay. Bye. Ya, tak lupa. Bye. Ada So, hari. tinggal Syakirin je. So, before kita orang balik. Terus kalau Baru balik daripada matrikulasi Selangor. tak payah tunjuk satu. Sorry. Tak, dia China kat situ. Bukan nak tunjuk itu. Tak ada pun. Don't need for the information So, this is exciting. Tapi Okay, Tyson. kacau. Kita nak turun kan? Buat asal tak? Tak buat sini. Tak kot sebab barang aku mencukupi. So macam Boleh je tak dekat kau punya buku. Barang awak sini. Ya, ke bawah. tak ada benda pun nak beli. Kita orang dekat bersama. Sweet and angel. Cuba nak berapa ringgit? Mana harga dia? Tak lah. Aku nampak USD. Ya, macam Tapi dia kata buy one free one. So basically kau bayar untuk tuition. Buy one free one. Kalau kau beli satu kau dapat satu tapi kau beli RM9. So tu Macam macam kau kira beli harga dua. So kau beli dua je. Ya. Dia ada sana. Sana terima je. Nak yang Semua yang harga dua shade. nak yang ni apa? Yang ada collar. So bila aku pakai tu Kau nak yang ada collar ke tak ada collar? nak ada collar. Ada collar. Boleh style pergi kelas. Oh, 39. Tapi ni t-shirt. Wow. Dah keluar daripada Brands Outlet. Lepas tu tak beli apa-apa. Still sama. Masuk, tengok, keluar. Kau
Tak tunjuk nama kau sekali. Hai. Kita orang dah nak balik. Dah balik ah. Dah habis dah. Kita orang tunjuk sikit. Sikit. Kita orang dah balik. Kita orang nak balik. Lepas tu kita orang akan berpisah sebab dia duduk mana? Mana terazak. Pada terasa. Saya duduk Puchun. Jauh sangat ah. Tak jauh lah. Jauh.